Kaisara! Syami! Surah! Saya Kaisara sebagai isteri Pak Kaduk dan ini suami saya. Hai, saya Syahmi sebagai Pak Kaduk. Dan ini pencerita kami. Saya Suradawiah yang akan menceritakan cerita Pak Kaduk dan isterinya. Bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Kaduk. Dia seorang yang baik hati, tetapi sering membuat keputusan tanpa berfikir. Awak. Hari ni saya nak sambung ayam. Kalau saya menang, kita boleh jadi kaya dalam kampung ni. Jangan buat keputusan yang terburu-buru. Fikir dulu sebelum buatnya. Tapi saya dah yakin, saya boleh menang. Ikut awak lah. Tiba-tiba, Raja mencabar Pak Kaduk untuk menyambung ayam dan mencadangkan pertukaran ayam. Tadi Raja ajak sambung ayam. Tapi syaratnya kena tukar ayam. Tak apalah. Aku tanya isteri akulah. Ya. Sayang. Tengah kutip buah kelapa sawit. Kenapa tu? Tadi Raja ajak abang pergi sambung ayam. Tapi syaratnya saya dengan Raja tu kena tukar ayam. Apa pendapat awak? Tak payahlah. Tapi Raja tawarkan ganjaran yang besar kalau saya menang. Awak yakin ke awak boleh menang? Saya yakin dengan diri saya. Saya boleh menang lawan Raja. Fikir betul-betul dulu. Saya dah bulatkan keputusan. Saya nak lawan Raja juga. Aduh. Ish, kalau hari ni aku menang ni, aku boleh jadi kaya. Aku boleh makan mi goreng, nasi goreng Pattaya, boleh makan murtabak. Sedap. Betul ke keputusan dia tu nak lawan dengan Raja? Aku takut keputusan dia salah. Aku harap apa yang dia buat tu betul lah. Akhirnya, ayam Raja yang menang. Pak Kaduk melompat kegembiraan tanpa sedar bahawa dia telah menukar ayamnya bersama ayam Raja. Lawan. Masuk. Lawan lagi. Yeay, menang! Pak Kaduk, itu kan ayam Raja, bukan ayam kamu. Kamu kan tukar tadi ayam kamu dengan si Raja. Saya dah cakap, jangan tukar dengan ayam sang Raja tu. Ayam kamu paling kuat dekat kampung ni. Takkan boleh lawan punya. Saya minta maaf. Awak. Saya janji lepas ni, saya akan dengar cakap awak. Buat keputusan tu, fikir dahulu. Jangan nak fikirkan kekayaan sahaja. Tengok apa yang terjadi. Sekarang ni, kampung kita sudah tergadai. Dah lah, jom balik. Nasi sudah jadi bubur. Awak kejap. Tapi saya masih ada awak. Akhirnya, Pak Kaduk pun menyesal atas perbuatan yang dilakukan kerana tidak berfikir kesan yang akan datang. Nasi sudah menjadi bubur, kampung pula sudah tergadai. Akhirnya, Pak Kaduk hanya merenung sendirian dan hanya mengenang nasib. Jadi, daripada kisah Pak Kaduk yang kita lihat tadi, kita mestilah berfikir sebelum membuat keputusan supaya tidak merugikan diri sendiri. Ingat tau?